semalam tu kat mana? Di pejabat kami. Datang ke pejabat dan kita bukan selepas, datang ke pejabat terus tangkap dan kita menjalankan proses rakam percakapan beliau sebagai orang yang ditahan. Dua suspek utama dalam in articulating or being instrumental people person in executing the scam. Seorang lagi akan ditahan. Ya, confirm itu tahan. Perempuan tu ditangkap dulu semalam. Oh, perempuan ditangkap Dia dulu, lepas tu baru lelaki Tan Sri ni. Umur Tan Sri ni, kata dia tua daripada saya lah. Saya pun tak ingat. Saya rasa ujung 60-an lah. Kalau itu board director, risau. Itu board director yang in cohort dengan dia lah. Company sama. Seorang lelaki, seorang perempuan lah. Tan Sri ni ditahan kerana kita mendapati daripada maklumat yang kita terima bahawa beliau terlibat dalam membuat penipuan. Penipuan berskala besar. Ramai yang telah melabur, kehilangan wang beratus juta. Kita nak pergi kepada mereka-mereka yang terlibat dalam membuat penipuan ni ataupun scam ni. Ini tanggungjawab kami dan kita tengok juga isu kalau ada mana-mana pihak yang berkuasa yang mungkin bagi kerjasama itu kita akan lihat juga. Tapi setakat ini belum ada dia punya maklumat tentang itu. Tapi kita tumpukan pada Tan Sri ini telah pun ditangkap. Ia daripada sektor swasta. Inilah yang dinamakan isu-isu dia dipanggil economic crime ataupun jenayah ekonomi. Sekarang saya banyak menyebut tentang financial crime, sama lah tu. Tetapi isunya tentang pelaburan wang, kemudian dia telah salah guna, dia siphon out duit tu, mungkin ke akaun sendiri ke dan sebagainya. Itu yang kami dah dapat maklumat dan kita akan menjalankan tindakan penyiasatan yang lebih detail lagi terhadap beliau dan juga satu orang lagi. Setakat yang kami dapat tahu tidak kurang daripada 300 juta ringgit. Mungkin lebih. Kita akan dapatkan maklumat lagi. Sejak bila Tan Sri kes ni? Kes ni tak silap saya dah berlaku dalam setahun dua lepas lah. 2 tahun lepas.